Korang pernah tengok rakun basuh makanan sebelum makan? Sebenarnya, mereka bukanlah pembersih sangat pun. Tabiat unik ni dipanggil sebagai dowsing. Ramai orang ingat rakun buat macam ni sebab nak buang kuman atau kotoran. Tapi sebab sebenarnya jauh lebih saintifik dan menarik. Rakun sebenarnya melihat dunia melalui tangan mereka. Bukan sebab mata mereka tak boleh melihat, tapi tapak tangan rakun ada beribu-ribu reseptor saraf yang sangat sensitif. Bila tangan mereka terkena air, saraf-saraf ni akan jadi ekstra aktif dan lebih sensitif dari mata mereka melihat. Air membantu rakun menghantar maklumat deria dengan lebih pantas ke otak. Dengan membasahkan makanan, mereka boleh tahu tekstur, saiz dan berat makanan tu dengan tepat bagi memastikan apa yang mereka pegang tu selamat untuk dimakan. Selain tu, ini adalah naluri asal mereka yang suka cari makanan di tepi sungai. Air juga membantu mereka menelan makanan kering dengan lebih mudah sebab rakun tak ada banyak kelenjar air liur. Jadi, lepas ni jangan pelik kalau nampak rakun celup makanan dalam air. Jangan lupa follow dan like untuk lebih banyak info menarik.